Masih degil Nana, tak nak buat operation, tak nak buang rahim. Doktor kata kena buang rahim. Assalamualaikum. Nana dengan siapa ni? Kak Hani. Okey, Kak Hani. Mungkin boleh share atas semua ni? Kak Hani didiagnose endometriosis, bengkak di rahim. Setengah orang tak tahu kan. So bengkak di rahim ni mula-mula sebenarnya bengkak tu membesar, develop, tapi kita ni tak sedar. Kita rasa kita ni sihat. Sehingga satu ketika tu Kak Hani dah memang macam bedridden tau. Terlantar baring, tak boleh nak bergerak badan, perut dia jam tau. So bila kita terlantar, kita rasa dunia ni kita ni dah kecil. Doktor kata bengkak I tu dah besar, so I kenalah melalui operation. Itu je jalannya. Tidak ada jalan lain selain I kata ada option lain. Dia kata kena makan ubatan sakit lah. Tapi Kak Hani refuse nak makan sebab Kak Hani daripada umur 20-an dah makan ubat migraine ni terlalu banyak. Kita takut dia merosakkan buah pinggang. Saya pula seorang yang sukar minum air putih. I suam tak suka minum. Second opinion, jumpa pakar kedua. Doktor buatlah taruh check up, MRI and bla bla bla, ECG, EEG semua buatlah. And memang bengkak tu ada. Memang I really in pain tau. Jalan macam nenek kebayan, terbungkuk-bungkuk, perut kena tuang air panas, letak plaster belakang depan. Masih degil Nana, tak nak buat operation, tak nak buang rahim. Doktor kata kena buang rahim. So I cari alternatif lain. I pergi buat Cairo, buat bekam angin, bekam darah. Apa kita tak buat kita nasihat kan? I buat acupuncture. Satu badan cucuk ni sampai kepala sampai ke kaki tu. Tapi bersifat sementara. Nampak di Facebook, lalu di Facebook ni Alora series ni. So I kata cubalah, hati tu nak sihat, tak nak buat operation. Nampak berapalah sangat bagi kita kan. Aku dah habis banyak pun. So Kak Hani pun beli. Tetapi at first place I tak konsisten. Tak konsisten, you tak dapat nikmat tu. So I punya upline kata, how is it you punya sakit tu? I kata tak baik lah. Seluar ni macam rasa macam tak bagus lah. Tapi dia tanya, kenapa? You pakai macam mana? So bila dia kata kena pakai lah konsisten, istiqomah lah pakai nak sihat kan. So I pun mula pakai konsisten. Pakai 24 jam. Mandi saja buka, mandi je tak pakai. Lain solat semua pakai. And Alhamdulillah 2 minggu pertama Nana, I punya migraine hilang dulu. So logik akal Kani kata, aku pakai seluar dengan stokin, kenapa kepala yang elok? But bila kita belajar balik, kita tengok kan, dia punya teknologi 5 Farad Codenship benang tu, serat tu yang hebat 0.3 mikron tu, itulah dia buat jalan darah tu lancar dan oksigen tu sampai, migraine tu pergi dulu. Alhamdulillah, syukur. So I rasa macam betul lah, I istiqomah pakai lagi. Lepas 2 bulan I punya perut ni yang selalu tuang air panas tu dah semakin, bukan semakin, I ingat dia settle, dia total gone. Dia tak datang lagi tau, total gone. And lepas tu pinggang I beransur-ansur. Dia ambil masa pinggang sebab bengkak tu dah membesar kan. Tetapi bila I check balik, bengkak tu dah tak ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dengan izin Allah semua kan kan. And then tak perlu, Kak Hani tak perlu buat operation lagi. Pada orang kat luar sana, Hani sarankan cuba dulu. You tak cuba, you tak tahu hebat macam mana ni Alora series ni. Kena bagi diri, you jangan zalim diri you. Duit boleh cari tetapi kesihatan tak boleh.